Okay, so kita test dulu sebab kita suspect kemungkinan besar enjin, jadi kita buat compression test. Okay. Start. Okay, start Okay, yuk. Okay, yang pertama 5 bar yang pertama 5 bar. Okay, kita dah pasang nombor 2 Okay. Crank nombor 2. Okay, nombor 2 5 bar. Nombor 2 5 bar. Okay, kita check nombor 3. Okay. Start. Okay, nombor 3 7 bar. Nombor 3 7 bar. Okay, last kali nombor 4. Last kali nombor 4, kita tengok macam mana. Start. Okay, 7 bar 7 bar lebih 7 bar. Jadi yang masalah nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2 5 bar So yang nombor 3 dengan nombor 4 7 bar. Okay, so kita tengok dekat dia punya